Assalamualaikum semua, selamat bertemu kembali dalam YouTube channel saya. Ya guys, sebelum ni saya dah review untuk kedua-dua motor ni. Kali ni kita akan cerita pula dari segi dia punya riding experience. So ada beza tak untuk kedua-dua motor? Sebab kedua-dua motor ni dia menggunakan engine yang sama. Jadi jom kita test ride untuk kedua-dua motor ni. So saya akan test ride untuk dia motor Nexi dulu 180. Alright. So first kali bila kita duduk dekat seat dia ni, dia memang rasa agak keras sikit, walaupun seat dia tu nampak sporty. Tapi seat dia ni agak keras sikit lah untuk Nexi ni ya. Tapi meter dia guys cantik. Macam meter BMW kan. Lawa kan. Jom kita try motor ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alright. Ui, sedap gila guys engine dia. Budak-budak ni pula. Oh, bapak siap. Sedap gila guys engine dia. Lembut guys. Padulah enjin Piaggio ni kan. Sebab kedua-dua motor ni dia guna enjin yang sama. So Nexi saya memang dah try sebelum ni pun. Memang saya sukalah dekat enjin Nexi ni kan. Tapi bila try balik tu rasa macam best tau dia punya feeling tu. Memang sedap dan lembut lah enjin dia kan. Power dia cukup, pick up dia pun cukup. Korang peras sikit dia pergi, peras sikit dia pergi. And dia punya berat badan motor ni dia tak berat tau, dia ringan saja. Jadi memang syok lah bawa kan. Tambah-tambah lagi jalan-jalan kecil macam ni, jalan-jalan town ni kan, enjoy lah. Walaupun bentuk dia ni macam maxi scooter kan, tapi korang tak rasa macam bulky sangat. Dia tak rasa macam kembang sangat ataupun berat. Sebab maxi scooter selalu berat dia dalam 1.3 lebih macam ni kan. Ni baru 1.24. Jadi memang rasa macam bawa motor town saja. Macam Vario ringan-ringan semua kan, macam NVX kan. Tapi dia punya reka bentuk ni maxi scooter. Sebab apa? Sebab dia ada ni tempat lucur kaki. So tempat lucur kaki dia pun best. So memang best lah bawa motor ni kan. Tengok. And bila naik bukit macam ni pun memang enjoy lah. Memang sedap, enjin dia lembut, sesuai untuk kegunaan harian. Lelaki perempuan boleh bawa sebab dia ada traction control, ada ABS. Sebab tu power dia korang tak rasa mengejut. Dia tak ada spinning tayar kat situ. Jadi korang perah tu dia memang ikut macam mana yang korang nak. Dia bukannya perah mengejut macam dulu kan, motor skuter dia pandai meloncat kan. Yang ini tak ada. So dari segi dia punya feeling cornering pun sedap kan. Power dia pun boleh tahan. Boleh tahan guys. Saya suka dia dekat dia punya power delivery. Korang perah dia pergi dengan lembut dan sedap. Dia bukannya kata memaksa ke. Enjin dia smooth lah kira. Tengok. Okey lah. Dia lagi power sikit daripada motor 150. Sebab korang perah ni dia tak ada middle RPM tu, dia tak ada macam orang kata kurang sikit power kan. Sebab motor yang sisi kecil lagi daripada ni, dia akan rasa kurang sikit dekat middle power. Yang ini korang tak rasa yang kurang power lah pada middle RPM tu. Memang terasa power je kan. Okay, so jom. Tengok nak mencelah pun bagi saya senang guys. Yang ini body Nexi ni memang slim lah, memang kecil lah dia punya body kan. Walaupun nampak macam maxi scooter gitu kan, tapi dia actually maxi scooter versi town punya, versi bandar. Memang untuk masuk dalam bandar ni, dia punya power pun memang best lah. Sebab engine kira macam besar kan, tapi body kecil, ringan pula. So memang sedap lah bila bawa dekat bandar kan. And then kalau rasa nak bawa jauh pun tak ada masalah. Sebab seat dia, walaupun saya cakap macam agak keras sikit kan, tapi boleh saja bawa, tak ada masalah pun kan. Sedap ni. Saya dengar dia punya bunyi ABS kan. Biasa, mana korang nak cari motor macam ni. Enjoy. Syok bawa pergi balik kerja. Syok memang best. Brake dia sedap guys. Satu lagi, brake untuk Nexi ni best dekat berdepan sebab dia guna Ford caliper. Ada 4 piston.
Ada 4 caliper, piston caliper dia kat depan. Jadi sedap lah dia punya braking kan. Dah lah ada ABS. Lepas tu ada pula dia punya 4-port caliper. Brake tu memang immediate lah orang rasa kan. Okay. So dia ada idling start stop. So bila korang berhenti je sekejap dekat traffic light, dia akan auto berhenti lah kan. So nanti kalau nak pulas, nak jalan, just pulas saja. So ini nak menjimatkan minyak lah kan, features untuk menjimatkan minyak. Tapi ada setengah orang dia tak suka pun ada start stop ni. Ada yang off je terus kat sini kan. Tapi macam saya memang biarkan sajalah apa features yang dia bagi. Kalau saya traction control pun saya takkan off kalau dekat jalan town. Sebab jalan town kalau hujan, macam kat Malaysia hujan, memang tayar memang cepat sliding lah kan. Lagipun dekat bandar kita perlukan features tambahan lah. Kalau dia skuter off-road, nak main off-road, barulah kita on off kan. So bagi saya traction control tu biar on saja, tak payahlah off tu. Itu just gula-gula dia je, nak bagi sedap kat korang kan. Okay, so dari segi pemanduan bandar, bagi saya sangat berpuas hati. Engine smooth je, dia macam lucu macam tu je. Sedap oh. Dia punya sistem suspension pun lembut, sedap. Dia tak ada orang kata terasa jalan ni kasar ke. Okey lah, overall okey lah macam sekarang kan. Okey saja dia punya sistem suspension. Untuk jalan-jalan town macam ni okey lah. Tapi kalau jalan yang off-road ataupun yang banyak jalan berbatu kan, jalan gravel, mungkin korang akan rasa lah sikit kan. Sebab tayar dia pun tak ada besar mana kan, 14-13. So untuk pemanduan bandar memang sesuai sangat lah kan. Okay, so overall bagi saya, kalau korang suka satu motor untuk pemanduan bandar, nak engine ada power, ada pick up yang lebih sikit daripada motor 150cc, ini dia punya jawapan. Ni kalau bawa jauh-jauh pun tak bosan. Engine pun besar sikit nak mengerang sebab cc dia besar sikit kan. And then pecutan dia pun boleh tahan. Tengok, cornering sedap, ambil sharp-sharp saja guys. Skuter buat apa nak cornering sangat, main sikit-sikit macam tu boleh lah kan. Setakat nak U-turn, kat nak lain corner-corner, jalan-jalan kecil, memang syok lah pakai motor ni. Dan dia punya makanan ni memang dekat dalam bandar. Tak ada rasa macam motor ni besar ke susah nak handle kat dalam bandar. Memang senang saja. Jadi overall bagi saya, Nexi ni pun antara satu skuter yang korang patut consider kalau korang tengah mencari motor skuter. So dia bentuk dia Maxi skuter, tapi saya rasa dia lebih kepada pemanduan bandar. Sebab dia punya keringanan tu, bukan keringanan enjin saja, dia punya body pun ringan, termasuklah dengan keringanan enjin dia. Jadi kalau korang berminat dengan motor ni, boleh datang ke kedai ni, Itiong Motor. Boleh contact dengan Mr. Oscar. Okay. So sekarang ni kita nak lompat pula ke Viper kan. Okay. Okay guys, so sekarang ni kita nak try pula Avita Viper 180. Avita Viper ni saya belum pernah test ride lagi. Ini first time untuk saya test ride. Sebab hari tu kita pergi majlis pelancaran, just boleh walk around, tengok usha-usha macam tu. Tapi yang kali ni kita nak try test ride. Yang paling penting kita nak tahu feeling dia sama ke tidak bila kita bawa Nexi. So itu yang kita nak tahu. Sebab engine kedua-dua motor ni sama. Daripada supply yang sama, iaitu enjin pada Piaggio lah. Okay, so jom kita test ride motor ni sebelum hujan. Sebab dah nak hujan dah. Okay, so so first thing yang korang kena tahu, seat dia untuk Viper ni memang sedap gila. Korang tengok seat dia, sedap guys, lebar. Tengok seat dia, macam motor 250 punya seat. Bukan macam ke arah 150 seat dia. Tengok, selesa gila guys, memang ergonomik lah. Alright, so jom kita test ride pula untuk motor ni. Bismillahirrahmanirrahim. Feeling dia engine lebih kurang sama, bunyi dia macam Nexi tadi. So jom kita try motor ni. First time kenapa aku cakap kan, sebab seat dia seat dia kat belakang ni betul-betul support dekat punggung korang. Ngam-ngam dia support guys, memang support gila lah kan. So memang sedap lah pakai motor ni.
Untuk yang ni memang korang terasa dia betul-betul support ataupun menyokong bentuk punggung korang. Ni siapa yang badan besar sikit ni memang suka pakai motor macam ni kan. Dan dari segi enjin, feeling ni macam mana? Sama ke tak? Feeling enjin dia sama lebih kurang macam Nexi. Walaupun body dia agak berat sedikit, tapi bila korang bawa dia tak terasa berat. Dia lebih kurang hampir-hampir sama, tapi feeling dia yang ini korang bawa dia macam seakan motor yang agak lebih besar sikit lah, macam nak ke arah 200cc ke. Saya ada bawa juga motor 250 daripada Enforce, yang besar dia lebih kurang macam ni. Dia tak se-feeling macam korang bawa 150 sangat lah. Dia ada rasa besar sikit dia tu kan. Mungkin sebab handle kot, handle dia menggunakan handlebar macam ni kan. Jadi feeling dia bila korang duduk ni, dia punya handle ni terasa macam tinggi sikit, dan juga badan korang pun rasa macam tinggi sikit daripada Nexi. Okay, so dari segi comfort, dari segi tinggi, yang ini sedap. Ini kalau bawa untuk touring sedap guys. Sebab seat dia betul-betul support dekat belakang guys. Kalau korang berpulang tu test drive motor ni, korang akan rasa apa yang saya cakap ni, ataupun siapa pemilik Viper, diorang akan setuju dengan saya lah. Seat dia memang sedap, empuk. Engine dia memang sedap, lembut, smooth. Pick up dan juga dia punya power lebih kurang sama macam Nexi. Cuma yang ini terasa lebih tinggi sikit, dan juga terasa lebih besar sikit. Okay, so beza dia dari segi pemanduan handling saja, tapi dari segi power bagi saya hampir sama. Yalah, sebab dia guna enjin yang sama kan, hampir sama saja. Okay, kelembutan dia, lenggok dia untuk main corner pun hampir-hampir lebih kurang sama juga. Cuma dari segi dia punya seat lah yang sedap, dengan dia punya pemanduan tu dia agak tinggi sedikit. Jadi kalau korang nak buat macam ala-ala motor touring sikit, bolehlah pakai motor ni kan. Nak bawa jalan untuk konvoi, nak pergi jauh-jauh, nak pergi mana, Terengganu, Kelantan, Cameron, boleh bawa motor ni. CC pun besar. Kalau nak bawa pergi Hatnyai, pergi Krabi pun boleh, sebab dia punya tangki besar 10 liter. Jadi ini memang terasa lah dia punya kegunaan bukan saja untuk bandar, untuk daily, tapi boleh juga siapa yang kaki konvoi, siapa yang suka jalan jauh, yang memang kerap lah, yang memang kerap. Macam Nexi tu kerap pun boleh, sekali-sekala pun boleh, tapi lebih praktikal bandar lah. Yang ini dua-dua pun boleh. Okay, so itu sedikit lah komen saya. So dari segi dia punya sistem suspension, saya tak apa feel lagi, sebab tu dua motor sedap kan. Dari segi sistem suspension boleh saya kata hampir-hampir sama lah. Dia tak adalah so sedap macam tu, tapi tak adalah macam hentak korang. Sesedap rasa dia punya sistem suspension untuk kedua-dua motor ni. Beza dari segi handling dengan kesedapan seat dia. Itu yang saya rasa perbezaan terbesar lah untuk kedua-dua motor ni. Tapi dari segi kelembutan engine, sistem suspension hampir-hampir sama. Cuma kalau dari segi braking, ini depan dia dia pakai 2-port caliper, tapi bila saya brake, saya tak terasa kurang grip ke, tak ada, lebih kurang sama saja. Jadi boleh saya kata walaupun dia gunakan 2-port caliper saya depan, tapi dari segi braking masih sedap, masih tak ada beza sangat dengan Nexi yang guna 4 caliper, 4-port caliper. Tak ada beza sangat lah kan. Dia lebih kepada macam gula-gula sikit kan. Tapi kira macam special jugalah dia punya features kan dekat Nexi, sebab dia bagi korang 4-port caliper. Mana ada skuter murah-murah bagi korang 4-port caliper guys. So dari segi pemanduan bandar, sebab dia kan kita rasa macam dia agak lebar sikit kan, tapi bila jalan dekat dalam bandar okey saja, dia tak adalah rasa bulky. Dia punya handle ni saja rasa macam dia lebar sikit depan Nexi. Dengan tinggi memang syok jalan jauhan tinggi macam ni kan, santai, badan lebih santai, lebih relax kan. Dah hujan lah. Okey, so overall bagi saya okey. Saya berpuas hati dengan kedua-dua motor. Terpulang yang korang
mana satu pilihan korang. Mungkin tips lah, kalau korang berbadan besar sikit ataupun korang memang jenis yang suka jalan harian dan juga suka jalan jauh-jauh, boleh ambil Viper. Tapi kalau korang berbadan kecil sedikit, boleh ambil Nexi. Ataupun kalau korang suka main bandar, boleh ambil Nexi. Ataupun minat reka bentuk yang seksi, itu reka bentuk dia seksi kan, korang boleh ambil Nexi. So dari segi purpose, saya boleh bagi tips korang, kalau korang jenis yang kaki touring sikit, boleh ambil yang ini. Tapi kalau korang jenis yang pakai bandar, sekali-sekala jalan jauh, boleh ambil Nexi. Apa-apa pun pilihan di tangan korang lah kan. Saya cuma boleh menyatakan pendapat saya. Bersetuju atau tidak, pendapat masing-masing. Saya hormat korang punya pendapat dan juga korang perlu terima jugalah pendapat saya kan. Okay, so itu sedikit lah pasal kedua-dua motor ni. So kalau dari segi enjin, memang sah confirm kedua-dua enjin ni sama lah guys. PL dia sama, feeling dia, lembut dia kan, dia punya power sama lah. Tengok perah dia pun sama guys, sama karakter enjin, sama saja. Tak ada rasa beza lah. Kata ni berat 3 kg, tak ada rasa beza sangat pun, sama je. Beza dari segi handling tinggi dengan kelembutan seat tu saja. Dengan reka bentuk lah, mana satu korang minat. Harga sama, kedua-dua ada traction control, ada ABS. Cuma yang ni dia punya bonus, dia punya ruang compartment lah besar kan. So untuk Nexi pula, reka bentuk dia ucun tu, meter macam ala-ala BMW sikit kan. Lawa gila guys. Okay, so apa-apa pun pilihan di tangan korang. Okay, berminat dengan motor ni juga, Viper boleh datang ke Itiong Motor. Ini Itiong Motor lah, korang boleh contact dengan kawan saya, Mr. Oscar. Nombor telefon, alamat saya ada sediakan dekat bawah. So sampai berjumpa lagi di video akan datang. Kalau korang minat dengan video macam ni, ada comparison, perbandingan di antara kedua-dua motor, boleh komen dekat bawah. Nanti saya akan cerita lebih banyak lagi lah motor-motor yang macam ni punya konten lah. Okay, yang buat perbandingan. Okay, see you on next video. Bye bye.